Tips ketawa macam orang Jepun. Wah. Kenapa W? Minasan, so kalau dekat Malaysia, kalau kita berborak dengan seseorang, kita nak gelak kat situ kan, kita akan type ha, betul tak? Tapi minasan, dekat Jepun dia berbeza sikit. Apa yang diorang akan pakai, diorang akan tulis www. Panjang diorang tengah gelak tu. Kenapa diorang pakai W kan? Sini share. W tu dia datang daripada alfabet iaitu perkataan warau ataupun waraimas. Maksudnya adalah kita gelak. Tengah gelak. So, diorang hanya ambil W daripada waraimas tu dan diorang type sahaja. Ataupun minasan, lagi satu tip, diorang mungkin tak guna W tapi diorang akan guna kanji ini. Iaitu kanji kusa. Rumput desne. So kenapa diorang pakai kanji rumput? Sebab kalau W tu dah banyak-banyak tu kan, dah nampak macam bentuk rumput. Menarik tak minasan? Minasan, kalau minasan type gelap, macam mana minasan type? Cuba share sikit kat bawah.